Tuan Hafiz jawab soalan nombor 6 ya. Ujian personality. Okay, jemput masuk. Tak apa. Buka. Kita buat ujian. Ujian personality muka surat 6. Tuan Rahman jawab je. Apa yang suka di hati ya. Tak perlu fikir nak pakai untuk apa, tak payah. Tak boleh ya? Maksudnya apa yang tuan suka. Berdasarkan soalan ni. Menjawab soalan itu, tulis berapa A, B, C, D yang tuan-tuan dapat. Ni macam UPSR Semua ambil UPSR ke? Siapa yang ambil penilaian? Saya penilaian. Saya agen penilaian. Berapa A dapat Tuan Rahman? Ridwan. Yang mana selesa untuk Tuan? Dah. Tuan Safa dapat berapa? 6A? Oh, cemerlang. Tuan I, nampak Tuan I je. Tak nampak namanya. Ilham. Ilham. Baru nampak. Dapat berapa Tuan Ilham? 3A. Dapat berapa A? Jawapan tu. Oh, belum tengah lagi. Okey, yang kumpulan ni dah sudah. Kau dapat berapa? 5A. 5A, 5C. Okey. Baik. Setelah dapat jawapan berapa A, berapa B, berapa C, pilih yang paling tinggi. Kalau kata Puan Safai dapat paling banyak A, Puan tulis Puan adalah A. Puan Ika dapat apa? Paling banyak? A. Tulis A. Puan Safai? A. Tuan adalah A. Okey. Siapa dia banyak B, dia adalah orang B. Okay, yang baru masuk ni boleh buat soalan muka surat 6 menjawab ujian personality. Ya. Cik Puan dapat apa? Cik Puan Zaza? A. Ada tak lain-lain daripada A ni? Apa ni? C.
opsi 3. Siapa ingat? A. Okay, orang A lah ni. Tuan dapat apa? B2. Oh. Kalau sama Cik Puan pilih yang mana paling dekat dengan Cik Puan? C ke A? Seimbang lah. Tapi yang Okey, baik. Jadi semua dah menjawab soalan ya. Jadi kita tinggalkan dahulu persoalan itu untuk kita jawab tuan-tuan dan perempuan ini. Lepas ni personality apa? Cik Puan dapat apa? A juga. Oh, ramai A Oh, menarik. Baik. So, untuk modul kedua ni adalah tentang mengenal gaya dan karakter diri. Apa sebab kita nak belajar modul ni? Puan-puan pendidik ni ramai ni. Majoriti kumpulan hari ini adalah kumpulan pendidik. Ya. Baik, apa sebab kita nak belajar karakter diri? Mempengaruhi manusia bijak. Lagi? Apa sebab? Apa sebab kita belajar benda ni? Keyakinan? Okey, baik. Alright. Okey. Pertama, betul, mengetahui sikap sebenar kita. Selama ni kita mungkin tengok orang, kita akan tengok, kau ni kena buat macam ni lah. Ya, kebanyakan. Majoriti selalu bila kita dengar perbualan orang akan cakap dekat kita, kau ni macam ni. Selalu orang reflect pada kita atau kita yang dibagi tahu pandangan orang, pandangan kita terhadap orang lain. Kedua, kita boleh mengaitkan gaya kita dengan keperluan berpakaian kita. Kita ni orangnya begini, tapi hari ni kita nak tukar watak kita begini. Jadi pakaian kita itu membantu untuk menyokong watak kita. Ketiga, kita perlu mengubah cara orang melihat kita dan menilai kita ini dalam situasi yang berbeza. Sebab itu ada setengah orang dia bawa watak dia dalam semua keadaan. Jadi ada setengah keadaan itu watak tu tak diperlukan. Jadi kita tak jadi orang yang berpengaruh. Kita tak jadi orang yang dekat dengan di hati orang. Ya, baik. Dan keempat, kita boleh membayangkan peranan gaya. Kita jumpalah klien kita datang. Contohnya gaya dia seperti mana usahawan kosmetik. Contoh siapa usahawan kosmetik yang glamour, yang viral. Datuk Seri Vida contohnya. Macam mana kita nak melayan pelanggan seperti itu? Sekiranya watak kita tak faham wataknya. Okey? Baik. Dan kita mampu meletakkan prioriti di tempat yang betul dan akhirnya sikap kita akan menjadi fleksibel. Fleksibel. Inilah yang saya lihat betapa modul ini penting untuk tuan-tuan dan perempuan tidak memberikan kesalahan kepada orang lain. Contoh, setiap kesalahan yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku, majoriti manusia selalunya meletakkan, kau lah ni. Ya, kau lah ni. Sedangkan yang perlu diubah juga adalah kita. Jadi selepas kita tahu watak kita, kita tahu, aku rupanya kurang masa benda ni. Rupanya aku ni terlebih di sini. Jadi mungkin dengan orang ni tak boleh perangai kita macam ni. Dia kena fleksibel. So fleksibel ni dia sama juga dengan apa? Menjadi sesumpah. Tuan otomobil tahu tuan sesumpah? Tuan senang, tuan otomobil. Sesumpah ni adalah dia akan berubah mengikut situasi. Itulah binatang yang bijak. Dan pepatah Melayu mengatakan, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum ataupun mati terus. Ya? Namun pepatah ini dia besar maksudnya tuan. Dia adjust our personality. So bila kita masukkan tempat kambing, kita mengembek supaya apa? Orang melihat kita sama seperti kambing. Maksudnya, kambing melihat binatang itu adalah geng dia. Dan bila kita masuk ke kandang harimau, kita kena bertindak seperti harimau. Janganlah kita bawa watak kambing ke kandang harimau. Ia sangat membahayakan. So, itulah pepatah tu sangat sesuai untuk modul ini. Baik. Sekarang kita buat quiz sikit. Quiz. Ya. Saya akan bagi gambar. Tuan-tuan dan perempuan bagi jawapan dia, ya.
Okey, di antara dua ni, yang mana kelihatan tegas? Siapakah yang nampak tegas antara dua gambar ini? Lelaki dan lelaki ini. Sama, okey, sama. Daripada sini, kita nampak personalitinya yang manakah lebih tegas? A kan? Di bahagian sini adalah kelihatan tegas. Yang di sini kelihatan seperti apa? Sedikit sempoi. Relax. More relax. Banyak berfikir tuan ya. Okey. Okey, baik. Gambar seterusnya. Siapa yang lebih kreatif nampak di sini? Personality yang lebih kreatif adalah berbanding dengan kumpulan ini lebih tegas dan formal. Yes, ini lebih membara, lebih explore world, begitu, lebih bebas jiwanya. Jadi, kalau orang bebas jiwanya masuk ke pekerjaan formal, apakah yang sukar untuk mereka? Tak boleh ikut the formality. Betul. Namun, jadi apa? Apa? Alah. Namun, based on facts dan juga survey, 5 hingga 6 tahun manusia boleh berubah apabila berada di sebuah tempat itu. Sebab itu, kalau tuan-tuan seorang yang sangat pendiam masuk ke syarikat-syarikat broadcasting, riuh, semua riuh. Tuan-tuan percayalah, dalam masa 5 hingga 6 tahun, tuan-tuan akan jadi begitu juga. Betul? Ada tak bukti hidup kat sini yang memang berubah sebabkan environment? Ada? Ada Okey, contoh kedua. Tuan-tuan ni orang electrical. Ya? Siapa ni, geng-geng electrical ni kan? Tapi inilah yang saya nak puji. Geng-geng electrical berwajah tampan dan berwatakan menarik. Selalunya electrical ni, kan? Terima kasih. Nak masuk rumah kita, nak buat wiring pun risau. Berapa kali tengok, betul ke kad ni? Betul ke kad ni kan? Tapi kalau macam ni kita tengok dengan keyakinan, nampaklah, syarikat tuan ni bagus ya, menyediakan perkhidmatan dengan warga kerjanya yang bagus. Maulah tinggi nilai dan juga pengulangan khidmat tu kepada kita intelektual, betul? Okey, baik. So, di sinilah sebenarnya personality kita. Personality kita, kalau saya tanya soalan, yang perempuan jawab dulu. Masa kecil, tuan-tuan dan perempuan ingat tak? Mak ayah pakaikan baju tuan-tuan apa? Perempuan. Gaun. Siapa yang memang pakai t-shirt dengan seluar strap je? Tak ada? Oh, Cik Puan. Tapi kenapa Cik Puan boleh berubah menjadi ayu sebegini? Cuba Cik Puan berdiri. Sebab perempuan. Tapi sejak kecil dipakaikan seluar. Ini yang pakai gaun. Cik Puan pakai gaun kan? Cik Puan berdiri. Ni pakai gaun, ni pakai sini. Namun bagaimanakah watak mereka boleh sama sekarang? Disebabkan environment. Okey, baik. Terima kasih. So, inilah jawapan dia. Perubahan diri kita ataupun perubahan karakter kita berdasarkan pertama, cara kita dibesarkan. Bagaimana mak ayah tuan-tuan dan perempuan besarkan tuan-tuan dan perempuan? Program saya kebanyakannya banyak juga untuk program LGBT, tuan-tuan. Perempuan? Ya. Saya buat program untuk ex-hijrah. Mereka ni adalah mereka ex-LGBT yang berhijrah. Jadi antara input yang saya dapat daripada program itu adalah kawan-kawan kita di luar sana yang mempunyai kekeliruan identiti itu disebabkan sejak kecil ibu dan ayah nak anak lelaki dapat anak perempuan. Maka dibinalah anak itu menjadi anak lelaki. Memang sedih sebenarnya. Dan akhirnya dia membentuk anak dia seperti lelaki. Bila dia besar, dia rasa tak seronoknya berkawan dengan perempuan. Dan nalurinya ke arah lelaki. Nampak? Jadi kita lebih memahami, sebenarnya mereka ni sangatlah bagus sebenarnya perangai dia orang. Tetapi mereka dibentuk disebabkan cara dibesarkan. Ini adalah one of the factors yang menyebabkan manusia itu menjadi begitu.
Baik. Kedua, rakan sepermainan kita. Siapa kawan-kawan Cik Puan semua masa kecil? Tuan main bola ke main anak patung? Main bola. Siapa main anak patung? Tuan main anak patung? Ada main anak patung. Tuan siapa? Tak ada main anak patung kat sini Tuan kat belakang sana? Tak ada. Macam adik saya jadikan dia main anak patung. Tapi dia jadi lelaki yang hebat jugalah ya. Cuma dia nak cakapnya, peers kita, kawan-kawan kita boleh membentuk. Mungkin sejak kecil kita ni tomboy, contohnya perempuan tapi tomboy. Tapi bila kita masuk sekolah tu kebanyakannya girlish. Mungkin Cik Puan berubah jadi begini sebab apa? Kawan-kawan ataupun pekerjaan? Cik Puan. Tak tahu juga. Insting. Okey, faham? Ada boy-boy sikit. Tapi Cik Puan nampak ayu. Ya, okey. So, bidang pelajaran juga. Bidang pelajaran. Okey, bidang pelajaran yang saya tengok, engineering banyak membentuk perempuan dan lelaki nampak sama. Engineering selalunya pakai apa dekat universiti? Jaket dan baju kotak-kotak. Macam Cik Tuan ni pakai baju poket-poket banyak ni selalunya ke arah situ. Ya. Tetapi, bila kita tengok orang perempuan bila bekerja di bahagian engineering, contohnya yang cari gali sebaliknya, bila dia bertukar daripada site ataupun tapak, dia masuk ke admin, dalam masa 5 hingga 6 tahun, karakternya boleh berubah. Pemakaiannya pun boleh berubah disebabkan environment. Sebab itu environment sangat penting tuan-tuan perempuan. Budaya khidmat pelanggan yang diterapkan dalam organisasi adalah untuk membentuk peribadi kaki tangan. Sekiranya environment itu tidak dibina, maka begitulah anak buah kita. Kalau environment kita itu dengan environment banyak rasuah, maka semua kaki tangan akan rasuah. Ini pengalaman saya sebagai seorang lawyer. Sebagai seorang lawyer, bila kita buat SNP dan sebagainya, bank-bank sekarang kebanyakannya sudah memulakan perkara-perkara itu. Nak bagi file, belanja golf. Ini dan sebagainya. Jadi lawyer nak cari makan, betul. Jadi kebanyakannya itu sudah bermain perkara-perkara begitu. Jadi perkara ini environment lah yang membentuk bagaimana sikap kita. Kalau kita seorang yang tegar, seorang yang berprinsip, kita tak akan layan. Jadi kita bentuk budaya atau budaya bentuk kita is interrelated. Baik. Cabaran hidup juga merubah kita. Ada tak yang berubah sebabkan cabaran hidup? Tuan RTM. Ni betul RTM RTM mana ni? RTM Johor HQ. Okey. Baik. Cabaran hidup contohnya daripada kesusahan dia menjadi orang yang berjaya. So itu juga merubah personality kita. Tempat kerja dan pasangan. Siapa yang berubah sebab pasangan dia? Angkat tangan. Semua senyap okey? Ataupun memang kau aku. Kau aku ya. Okey, contoh saya sebut Datuk Siti Nurhaliza. Kalau dulu Siti Nurhaliza ni macam mana watak dia? Lembut, ya. Dan kalau kita tengok dulu dia nak cakap bahasa Inggeris pun dia tak yakin. Sedangkan dia boleh saja. Namun, wataknya sedikit menjadi matang apabila pasangannya adalah seperti Datuk K. Datuk K pun seorang yang serius dan menjadi seorang yang kelakar-kelakar sikit. Sebab apa? Pasangan itu merubah. Jadi sebab itulah kalau kita nak dapat environment yang bagus, kita duduk environment yang bagus, dalam masa 35 atau 5 hingga 6 tahun, dia akan berubah. Bila kita cakap tentang personality ni, salah satu klien yang kami pernah pergi adalah klien IT. Tadi saya bercakap dengan Cik Puan Syariah semua kan, klien IT. Sebuah syarikat ni HR dia nak buat program image ni sebab nak mengubah CEO dia. Dia kata, Puan, setiap kali meeting, klien akan komplain sebab bos kami pakai t-shirt round neck saja pergi office. Ataupun t-shirt berkolar tapi tak berbutang. Jadi selalunya apabila perkara-perkara begini berlaku, ada kepentingan untuk kita mengubah, betul? Dan inilah kita nak kenal watak kita. Baik. So, tadi daripada jawapan A, B, C, D tu, kita akan visualkan melalui gambar. Baik. Sekarang, kalau kita nak shopping, kita nak uji, kalau kita beli jam tangan, orang lelaki pilih yang atas, orang perempuan pilih yang bawah.
Baik. Pilih yang mana yang tuan-tuan berapa minat. Kalau untuk jam. Tulis jawapan dia. Tulis. Jangan tengok saja. Dah. Suka yang mana puan? Tak pakai pun tak apa. Suka yang mana? Saya nampak dah Puan Sariah suka yang mana. Puan Sariah saya nampak dah. Okey. Ini jam tangan Okey, yang kedua. Bag. Lelaki suka bag. Yang A, B, C, D. Perempuan yang mana? Perempuan yang bawah ni. Sebab cantik. Betul lah tu. Sebab cantik. Okey Next. Aku jawab. Next Kasut. Pilih sebab apa? Ni katalah saya suka lah yang ni. Mesti ada sebab. Saya suka lah yang ini. A ni kan saya boleh letak juga sandal sebenarnya. A. Dah. Tuan dah. Okay, next. Pen. Ini lelaki perempuan boleh guna. Yang ni dia ada watak dia sikit. Yang mana? Dah. Okay, warna. Warna ni kusam. Yang A ni kusam. Yang B ni warna pastel. Yang C ni warna yang very deep macam saya ni. Deep. Yang D ni very bright. Wali susah tuan? Oh ya. Dia pudar, lembut, gelap, cerah. Senang. Tuan tak jawab? Tuan Safuan? Okay. Okay. Aksesori. Okay. Makan malam. Okay, makan malam Dia macam sama tapi tak sama. Okay, next. Kenderaan. Tak nampak Oh, sorry. Semua kita nak kan? Yang tak minat, pilih A. Kalau yang tak suka pakai aksesori, pilih A. Ya. Yang tak minat, A. Alright. Tadi kan makan malam. Okay, kereta. A tu dia sport, dia macam mini-mini, simple-simple. B tu dia macam ada vintage sikit. C tu dia lebih kepada sedan eksekutif. D tu lebih kepada rugged dan berani. Okay. Rambut dan hijab. Siapa suka A? C. Bawah tu dikira A. Bawah dikira A. Tudung sarung bawal A. Tak suka. Ni lah seluar dengan skirt. Siapa sebut D kan? D. Paling mudah. Alright. Okay. Jadi ini adalah sebenarnya, tadi perempuan dah tulis, dah jawab soalan kan? Ini semua nak visualkan sahaja. So sekarang reflect kepada soalan ujian personality tu. Kita akan tengok tuan-tuan ni A ke B ke C ke D. Okay, baik. Angkat tangan siapa A? Saya nak tengok berapa bilangan. 1, 2. Siapa orang A? 3. Semua. 7. 10. 13. 16. 20. Yang bertulis ABC. Yang bertulis.
20 orang A Okey, baik. Siapa orang B? Siapa banyak B? Oh, tuan orang Ilham. Masya Allah. 5 B. Wow. Luar biasa. Okey. Siapa orang C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 C Siapa orang D? Ada tak orang D? Ekstrim D? Tak ada. Ada tak jawapannya tak ekstrim pun ada D? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang dalam jawapan ni ada D? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, good. Ada satu? Tak ada. Okey, so sekarang kita nak reveal. Bersedia? Bersedia. Baik. Orang A adalah, orangnya adalah seperti ini. Ini orang A. Mereka ni diklasifikasi sebagai orang natural dan ringkas. How to define a natural person? Okay. Ini adalah definition dia. Pertama, priority dia selesa. Antara kasut tinggi dan kasut sneakers, yang mana dia nak pakai? Sneakers. Dia suka yang tu. Dia suka selesa. Yang tak selesa ni dia rasa risau. Dia rasa macam kenapa esok kena pakai baju batik. Kenapa nak kena pakai ni rimah lah. Ayah serabut. Nak kena berjumpa dengan orang ke anak serabut lah. Tu orang A. Segalanya serabut. Yang dia tak serabut dia seorang-seorang. Duduk sukanya nyaman. Tak ada orang. Lagi tak ada orang lagi bagus. Kalau office tu semua keluar, dia rasa nyaman. Itulah ketenangan dalam kehidupan dia. Betul? Orang A. Baju yang dipakai pun, kalau boleh company buat t-shirt pun okey lah. Betul tak Puan Saria? Ini alamak. CEO kata kena pakai macam ni, alamak. Tapi dia buat juga. Cuma priority dia tu nak kepada Tuan Rahman tu macam aku sangat ni. Ya? Dia sukalah warna-warna kabur. Semakin kusam orang tak nampak dia, semakin dia duduk kat situ kan. Duduk kat sini, CEO tak nampak dia. Lega. Orang A, jangan tengok dia lagi bagus. Jangan sebut nama dia. Dia akan tunduk sampai dia sebut Rahman. Okey. Dan tak suka benda-benda yang remeh-remeh. Cuba tengok dewan ni. Orang A mesti suka. Sebab tak ada perhiasan. Simple sangat kan dia masuk macam tak apa-apa. Tapi bukan orang B. Ilham B tak apa, kita tengok dulu. Okey. Orang A ni bagusnya bila dia bekerja, dia punya delivery dia cepat. Dia buat assignment ke siap cepat. Sebab dia buat sekadar yang mana, siap. Bos nak yang ni, memang siap betul. Dia bukanlah sembrono sangat, tapi dia buat benda tu memang siap cepat. Dia tak ada hengki-pengki, dia tak ada. Akhirnya dia pergi stapler je. Siap juga kerja kan? Submit. Tapi kalau dapat bos yang bukan orang A, masa itulah bermulanya horror. Ya? Stapler je. Macam tu. Okey, baik. So orang A ni, memanglah kalau dia bagusnya dia sangat sempoi dan simple. Dia senang untuk bergerak. Namun kalau extreme natural, dia akan menjadi orang yang terlampau ringkas. Terlampau santai. Terlampau comfort zone dengan apa yang dia ada. Cukup dah banyak ni, okey dah banyak, okey dah macam ni. Itu kalau terlampau ekstrim. Okey, baik. Keprihatinan dia kepada pemakaian adalah seperti ini. Jeans. Dia suka pakaian-pakaian yang relax, yang lebih selesa, warna-warna yang sebegini. Tudung sarung. Kalau bolehlah diimplement tudung sarung di office, semua pakai tudung sarung. Ya. Apa sebab tudung sarung kita tak implement sangat di office? Yang tak bergosok tu lagi bagus. Sama pula dengan macam cleaner. Sampai dia mana pegawai kadang-kadang kan. Kadang-kadang cleaner tu lebih up lagi daripada pegawai. Okey, yang paling tinggi sekali adalah orang A tak suka benda yang bergosok-gosok.
Betul tak? Itu yang banyak laku baju Sabela semua tu. Ronyok-ronyok tak kau ni yang kita nak. Ronyok-ronyok tak kedut. Okay. Baik. So, macam mana pandangan orang A? Betul atau tidak? Betul. Sekarang orang A nak berubah sedikit tak? Tak nak. Tapi puan, sebabkan pekerja lah saya kena berubah sedikit. Itulah perubahan yang betul. Itulah perubahan yang kita nak. Jadi, saya tengok dekat sini yang mana yang engineer ke elektrik ke, tak nampak pun hari ini elektrik. Nampak corporate. Apa intellectual apa? IT. Yang tak nampak IT. Nampak CEO. Okey. Ini adalah orang B. Ni orang B ni, Pensariah ni, Tuan Ilham ni. Tuan Ilham, berdiri sikit. Berdiri sikit Tuan Ilham. Tu dia. Kita perlu meletakkan gambar mengikut trend ya. Lagipun Amira ni orang Johor, saya perlu menghormati orang Johor. Okey. Romantik dan feminin ni jauh beza dengan orang natural. Orang natural tak bergosok tak apa, tetapi bukan orang romantik. Jadi bila dia pergi dekat kawan-kawan dia yang natural ni, kau ni kena tambah ni. Kena tambah ni tak sesuai ni. Dia akan bercakap banyak. Ya, dia akan membuatkan kawasan tu sangat jadi cantik. Contoh Dewan ini. Apa yang dia akan letak kalau orang romantik? Dia akan letak bunga ni, lampu malap macam ni, dia tak approve. Ni lampu-lampu macam ni. Dia kan kalau boleh, kalau letak chandelier kecil ni, cantik ni, lampu tidur di sebelah sana, pasu bunga ni, semua wire-wire, piping ni dia akan tutup. Okey, baik. So kita akan tengok. Ya Allah, okey. Priority ni adalah benda-benda yang cantik. Priority. Ataupun dibuat kerja, benda tu sangat komplit. Dibuat kerja, contohnya, dia agak extreme romantik ni ataupun feminin, dia akan buat pekerjaan tu perfect tapi lambat. Sebab dia teliti. Ini nak kena masuk, ini tak masuk lagi, ini kena masuk lagi kan. So kebanyakan mereka adalah kemas dan terperinci, suka benda-benda vintage yang lama-lama ni, dan mereka suka pastel. Cuba tengok Tuan Ilham punya baju, very pastel. Kan? Very pastel. Tapi Tuan mungkin ada A juga. Ada jawapan A. A2 je. Okey. Okey, ada masa romantik ni tak dinampakkan daripada pemakaian. Dia nampak dari sudut sikap. Itu mungkin. Okey, baik. Sebab itu kita sebut environment mungkin merubah dah Cik Tuan Ilham ini. Environment tempat pekerjaan tu merubah beliau menjadi barangkali C, barangkali. Ya. Baik, kita tengok pemakaian orang B. Kebanyakannya romantic style personality. Tuan Faiz ni, andai kata beliau bekerja di syarikat broadcasting, mungkin berubah. Ni sebab kerja tempat pendidikan jadi macam ni. Betul tak? Environment itu membentuk kita. Okey, baik. Nampak ya pemakaian mereka bagaimana? Rambut. Siapa dekat sini rambut nampak romantik sikit? Rambut. Semua hilang Okey, baik. So, selesai B. Yang perempuan siapa yang nampak romantik ni? Siapa tadi romantik? Ada tak? Tak ada So, Ilham seorang je. Okey, baik. Cuma saya nampak dari sudut Puan Sariah, cuba tengok aksesorinya. Cuba angkat tangan Puan Sariah, aksesori Puan. Ya, jamnya berdiamond. Dan di kumpulan sini pun ada orang yang ada B banyak juga. Ya. Siapa yang pakai tudung berkelip-kelip yang banyak ding-dong ni? Macam Puan Liza ni. Puan Liza ni ada romantik dia. Cuma saya sebut kita ada pertama ada personality utama, kedua ada personality sisipan. Secondary personality. Kemungkinan kalau Puan Liza ni bukan bekerja di akademik, mungkin pun akan jadi seromantiknya. So Tuan Hafiz ubah dia ke dia ubah Tuan Hafiz?
Okey, baik. Sekarang kita akan review siapakah orang C. Klasik, elegan. Orang C, Puan Sariah kan? Lagi saya tengok 8 orang tadi kan? Orang C pun apa tadi? C. Orang C ni kita tengok mereka tak pakai banyak-banyak aksesori. Mereka tidak memakai banyak warna, tetapi apabila mereka berada di situ, mereka kelihatan karismatik. Mereka ada, selalunya C ni dikaitkan dengan leadership quality. Okey. Kalau kita B tadi, kalau kita extreme romantic, kurangkan extreme romantic tu, sebab kita akan menjadi orang yang pertama sangat cerewet. Selalunya orang-orang cerewet ni adalah orang-orang romantik, kebanyakannya. Ini kena ada checklist ni kena ikut, dekat rumah mesti ada pokok bunga, ya pokok bunga tu pula letak susun-susun macam ni. Dan mereka rajin, bila mereka terlampau rajin, kadang-kadang lambat delivery. Kalau kerja di dapur dan sebagainya, seorang romantik ni dia terlampau teliti. Tu kena tone down sikit. Orang A kena up, orang B kena tone down sikit untuk menjadi seperti C. Faham ya? C ni adalah benchmark untuk formal dan juga profesional. Namun kalau C terlampau ekstrim, dia akan menjadi orang yang sangat membosankan. Semua hitam, semua gelap, tak ada ceria, tak ada keseronokan, dia akan jadi orang yang menakutkan. So tidak boleh terlampau ekstrim, dia mesti fleksibel. Okey, dia mesti tone. Klasik ni dah okey sangat, tetapi dia kena adjust sahaja. Adjust. Okey, baik. Selalunya orang C ni dikaitkan dengan elegan dan kemas. Mereka berkarisma, kepimpinan dan konsisten serta sedondon. Kalau kita tengok semua orang-orang klasik ni semua sedondon kebanyakan. Cuba berdiri orang klasik. Tadi siapa orang C tadi? Tengok orang C. Dia memang sangat jelas yang mereka betul-betul Cik Puan betul klasik. Baju Cik Puan. Dia kan kemeja, kalau kita tengok kemeja mereka, kita mungkin tak tahu harga mereka, tapi kita tengok benda tu macam very statement. Pemakaian mereka tu ada statement. Statement tu maksudnya dia menonjol, walaupun kita tak nampak barang tu banyak di bahagian badan kita, tetapi nampak statement. So statement di mana? Okey, baik, terima kasih. Okey. Kebanyakannya kepimpinan-kepimpinan, presiden, raja-raja, perdana menteri ataupun mereka yang berada di peringkat Okey. Dah 12 dah. Ya. Okey, contohnya royalty, ahli perniagaan, ya. Ini contoh kalau yang perempuan, pemakaian mengikut personality. Ya. Okey. Ini adalah dramatik. Orang dramatik ni orang macam mana? Orang dramatik ni selalunya dia suka unik dan daring. Mereka kalau boleh tak sama dengan orang lain. Tak nak dilihat sama. Tetapi kalau ekstrim dramatik, dia akan menjadi orang yang sangat over drama. So kita tak nak orang-orang drama sangat. Ya. Unik, pelik, dia suka attention dan dia daring, berani. Ada semua orang tak nampak dari segi pemakaian, tapi dia nampak dari segi vocal. Dia lantang bersuara. Itu pun dramatik, ya. Pemakaian mereka selalunya menjadi beginilah. Ya. Pemakaian mereka selalu jadi warna-warni. Okey, baik. Kalau macam ni, okey. Macam ni apa yang kita nak kurangkan kalau ikut gaya profesional? Apa yang dia patut ubah? Okey, ini dramatik ke romantik? Romantik sebab apa? Dia banyak perhiasan, ya. Okey, tetapi dia monoton, nampak romantik. Macam mana kita nak ubah kepada nampak profesional? Kurangkan apa? Kurangkan corak yang berlabuci, biarkan kosong sahaja. Warna dah bagus. Okey, baik. Next. Apa yang kita nak kurangkan, nak tambah? Nak tambah. Tambah apa, Tuan? Baju dahulu. Kemeja berkollar. Ya. Kita tak mahu orang datang office
pakai baju brown sebab ini nampak sangat santai. So apa lagi nak ubah? Kita trim jambang dia nampak bersih, ya. Kemas sini. Okey, baik. So jelas? Jelas semua? Okey. Kita recap sikit sebelum kita masuk ke modul lain. Apa sebab kita perlu tahu berkenaan gaya personality? Untuk kita belajar lebih kepada sikap kita dan kita lebih mengetahui gaya kita yang lebih rasional, maksudnya kita boleh ubah mengikut situasi. Dan okey, contohnya nombor 3 ni, apa gaya personality yang perlu dibawa sekiranya kita dalam mesyuarat penting? Professional. C ke B ke A ke D? C. Bijak. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sudah faham, ya? Okey, baik. Okay, ada beberapa soalan tak sebelum saya ke topik lain? Ada soalan? Okay. Daripada gaya personality inilah saya akan tunjukkan pemakaian yang aksesori apa yang perlu diberikan. Okey. Sekarang sebelum itu saya nak minta aktiviti daripada semua ni, pilih orang very natural. Siapa orang pemakaian dia hari ni sangat natural, datang ke depan. Pilih. Lelaki perempuan. Natural. Okey, siapa yang dia rasa dia natural datang ke depan? Okey, sila. Yang t-shirt semua akan jadi automatic natural. Okey, datang ke depan. Okey. Natural. Okey. Okey. Lagi. Siapa yang natural datang ke depan? Okey. Yang perempuan ada yang natural tak? Tak ada. Ada. Okey. Okey. So ini natural. Sekarang macam mana kita nak ubah untuk menjadi klasik? Okey. Natural sebab apa? T-shirt bercollar, t-shirt tak bercollar. Betul? Sekarang dua-dua saya nak minta tuck in ke belakang. Ke belakang tuck in. Ya. Okey. Cik Puan ni natural sebab tudung sarung. Tapi tudung sarung Cik Puan ni okey lagi. Cuma kalaulah kita pakai tudung sarung sini kita. Untuk menjadi up sedikit, Puan boleh letakkan brooch satu di sini. Satu brooch untuk menimbulkan gaya klasik. Itu sahaja. Dan di sini tak ada apa-apa aksesori. Perlu dijelaskan. Aksesori perlu dinampakkan. Kalau tak nampak, kira tak ada. Sebab tu tak nak kan. Ini kalau jual sekarang ni. Dah naik. Ya. Kan? Okey, tengok. Apa beza? Nampak lebih kemas dan menarik? Ya. Merubah sekelip mata. Very simple. Jadi tuan, kalaulah sesimpel tadi, tiba-tiba ada meeting, tak in saja. Tuan nak tukar macam mana kalau terdesak sangat pakai